Okey, kali ni kita pergi ke Ulu Licin Berwas. Kalau dari Pekalumuk tu lebih kurang 35 minit hingga 45 minit lah. Lebih kurang lah. Ini saya datang hari Minggu. Ini dah kali keempat rasa saya datang sini ni. Kali keempat. Kita lalu ikut Perwas. Masuk dia jalan macam biasa lah. Kalau hutan Sipan ni, jalan dia kecil, kona-kona dengan bukit-bukit. Jadi kena hati-hatilah kalau ada motor laju ke apa ke, kena berwaspada tu tinggi. Okey, kita dah nak masuk dah di kawasan Ulu Licin lah, air terjun. Sebelum sampai tu kita akan jumpa Bubu Camp. Dia nak buat macam campsite lah. Lawa jugalah dia punya tempat. Ni Ulu Licin. Okey, selamat datang ke Ulu Licin. Hari Minggu biasa ramai lah. Lepas-lepas pun kalau hari Minggu memang ramai lah. Tak sampai ramai gila lagi lah. Tengok, dia bawa hutan Sipan lah. Apa yang kita tak boleh buat dekat sini tu, tengok. Ni kalau tengok ke air sungai tu, hujan semalam tu. Semalam kemungkinan hujan sebab air dia macam agak keruh sikit. Ni saya sampai pun dah pukul 3. Ramai dah orang balik rasa ni. Tu kalau tengok suasana kat sini memang mendamaikan. Kalau kita nak bersatu dengan alam sekitar ni, bijak lah. Flora dan fauna dia masih terjaga. Parking luar belah atas kali ni. Ni kalau tengok parking luar. Ni dah pukul 3 pun masih ramai lagi lah pengunjung. Kalau tengah hari tadi mungkin ramai dan gila lah. Hari Minggu Okey, dah sampai di Taman Rimba Ulu Licin. Taman Rimba. Jom kita tengok sungai dah. Okey, kat sini dia bawa perhutanan Negeri Perak. Dia bagi amaran tu, tak boleh menangkap ikan. Sinilah bila ikan dah hanyut bawah sana, lepas kawasan dia dah boleh tangkap dah. Kawasan ni tak boleh. Ni kalau tengok video saya yang lepas tu, yang pernah saya datang tu, sini dia tak buat lagi nyamatan ni. Ni dia tak buat lagi nyamatan. Maksudnya dulu yang video saya lepas tu, kita cross dalam air tu, redah air tu untuk nak pergi seberang. Macam saya katakan, mungkin semalam hujan. Memang semalam hujan lah. Air dia macam keruh, agak keruh sikit, ala-ala Nescafe gitu. Tapi still masih cantik. Terjaga juga tempat ni. Sampah-sampah tak ada. Untuk nak mendapat ketenangan ni boleh lah. Sekali-sekala riadah bersama keluarga di sini. Kita tengok pokok balak dekat sini still terjaga lagi lah. Tengok, dia bawa rizak sungai lah. Tak tahu berapa tahun lagi akan terjaga. Tengok, memang cantik lah. Kita nak pergi tempat yang kita mandi dulu. Kita jalan kaki belah atas sikit. Kat bawah tu. Jalan kaki dari parking tu lebih kurang 5 minit lah. View sumpah memang lawa gila lah. Dekat bawah tu. Tempat lama. Kita kenang yang tempat kita mari dengan kawan-kawan dulu. Okey, dekat sini lah. Ya, video saya yang
yang 3 tahun lepas tu, dekat Ulu Licin tu, kat sini lah. Sama, stay masih sama. 2 kayu, 3 kayu dalam sana tu masih ada lagi. Masih ada lagi, tidak dihanyut. Bermakna dekat kawasan ni tak ada kepala air lah. Alhamdulillah, selesai mandi. Kalau tengok ni trek apa, dulu ni dia tak ada ni, simen ni. Ikan yang terbaru lah. Ulu Licin berwajah baru, gitulah, walaupun tak banyak lah. Okey, maka berakhirlah view kawasan Ulu Licin. Awas, kawasan licin dan berbatu. Jangan lupa ya, like, komen dan subscribe saya punya channel Naim Jaka. Jumpa lagi.